Tanda kenabian di belakang Nabi Muhammad SAW bukan biasa-biasa. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi, terdapat satu bab khusus yang membicarakan tentang khatamun nubuwah, iaitu tanda kenabian yang terdapat pada tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Khatamun nubuwah ini terletak di antara dua bahu baginda di bahagian belakang badan. Ia bukan tatu atau ukiran, tapi satu tanda semula jadi yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-cirinya seperti benjolan kecil, merah sedikit, dikelilingi bulu halus, tidak besar, lebih kecil dari tapak tangan. Di antara fungsi dan hikmah khatamun nubuwah ini adalah menunjukkan tanda kenabian sebenar yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, dan ia juga menjadi penguat dakwah bagi mereka yang mengenali ciri ini akan mengakui kenabian baginda Muhammad SAW, dan ia juga merupakan mukjizat fizikal yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Nak rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW makin dalam, dapatkan buku Syama'il Muhammadiyah